Assalamualaikum guys, kita kembali lagi di Haziq Channel. So untuk video kali ni kita akan buat video ni guys. Kita akan buat video bla-bla yang saya buat. Apa ni? Ni guys, kotak ni yang saya buat jabatan lah, Omnitrix, okay. So saya buat ni masa lama dah ni. Lepas tu kemarin pun saya ada buat, sampai kemarin saya buat benda ni, okay. So sebenarnya saya nak video sikit benda ni, okay. So sebelum kita start video ni, jangan lupa like, share dengan subscribe, okay. So kita akan buat sini sekarang, okay, jom. Okay guys, so kita akan review jabatan iaitu Omnitrix, okay. So, semua Omnitrix yang saya buat dari klasik sampai ke Omniverse. Tapi yang ribut tu saya dah buat sebab macam malah nak buat, 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 macam malah, macam malah, macam malah, macam malah nak buat. Okay, so kita akan review sekarang juga. Jom, sekejap. Okay guys, so inilah kesemua koleksi jabatan saya buat. So saya buat ni sendiri lah. Saya getah, kotak, macam air gitu. Ada warna sikit-sikit gitu. So mula sekali saya nak review yang ni dulu. Ni guys. So ini adalah Omnitrix, iaitu prototype Omnitrix, okay. So Omnitrix ni dari classic Ben 10 dari season 1 sampai season 8 ke atas saya. So ni adalah Omnitrix yang ke pertama, okay. So kalau tengok saya guna getah atau buat macam strap untuk ni lah, macam tahan betul buat gini masuk dalam So dalam Omnitrix ni saya dah lewat ni sebab warna tubik gini, kau kena tarik atas ni macam ni, lepas tu kau kena pusing macam ni lah. Tapi dah boleh pusing sangat benda ni. Okay, so boleh masuk dalam ni. Ni Omnitrix nya. Ni atas, tekan bawah. Okay. So inilah, sekejap guys. So inilah Omnitrix Recalibrate Omnitrix, okay. So inilah Omnitrix dari Ben 10 Alien Force, okay. So kau tengok saya guna getah buat macam sama juga macam yang ni, yang klasik punya, tapi yang ni luar sikit. Tapi Omnitrix ni dah lewat macam tubik macam kita lah, macam Ben 10, tapi minyak atas sikit ke bawah. Tapi ada kesan cat-cat lekat dalam tangan.
Okay, so ni boleh pakai juga. Dah punya ketat macam tu guys. Saya pakai belah kanan ni sebab sudah baik pakai belah kiri, tapi dia layak sikit dan layak. Okay guys, so ni adalah Omnitrix Ultimatrix. Okay, so ni adalah Omnitrix yang ketiga nak cerita Ben 10 Ultimate Alien. Okay, so kau tengok Omnitrix ni yang paling besar. Omnitrix ni selain yang ni Alien Force, yang ni lagi besar, sama sikit, sama besar. Yang ni punya belakangnya sama sikit saya. So inilah Ultimatrix. Okay, so kau boleh tengok ni logo sebab tak tahu nak macam mana ni Ultimatrix. Okay, tapi saya guna cover macam ni dengan getah macam ni nak tahan ni boleh masuk juga ni. Sekejap guys, ni Ultimatrix nya. Okay, so inilah Omniverse Omnitrix. Okay, so inilah paling buruk kali yang saya buat. 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 While Patchy pulls himself together, let's see how SpongeBob's party is shaping up. Ni punya cat ni saya nak kemah mana saya buat. Okay, so dalam ni ada die lah ni. Saya buat naik atas, tekan bawah. Sekejap, naik atas, tekan bawah. Nah sebenarnya saya nak beli pun jam time benda ni, tapi tak ada duit, mahal tak? Tu je lah konten saya kali ni. Sangat ada habuk lah ni sebab kancang ni lah. Sorry akan berdebu sangat meja saya ni. Okay guys, so sampai saja untuk video kali ni. So jangan lupa like, share dengan subscribe. Okay, so saya tengok ramai yang channel ni dok subscribe pun channel saya. Berapa peratus dah saya tengok. Hari tu saya tengok lama dah, tapi saya baru ingat nak khabar. Okay, so sampai saja untuk video kali ni. Okay, bye, assalamualaikum. Kita akan jumpa pada video akan datang.